Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma shalli ala Muhammadin nurul jamali wal kamali wa ala midada kalimatihi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada petang yang ke Ramadan yang ke-19. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada petang Ramadan yang ke-19 ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk berada dalam bulan Ramadan, untuk nikmat untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sama-sama beribadah pada Allah Ta'ala pada bulan Ramadan, mencari rahmat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mencari pengampunan Allah Ta'ala. Kita kalau ikut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada malam ni insya-Allah kita masuk pada malam yang ke-20 Ramadan, penutup kepada fasa yang kedua yang digelar oleh ulama sebagai fasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pengampunan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di akhir-akhir Ramadan ini yang sepatutnya
Marilah sama-sama kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berusaha untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah taala. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hakikatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ramadan datang ini adalah satu kurniaan daripada Allah taala. Ya, Ramadan datang kepada kita ini, nak tak nak adalah hadiah daripada Allah taala kepada kita. Tapi bagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita menggunakan nikmat ini? Bagaimana kita menggunakan kesempatan yang Allah taala berikan kepada kita? Tidaklah Ramadan datang kepada kita ini dalam keadaan sia-sia, tidak. Datangnya Ramadan kepada kita, Allah taala meletakkan kita dalam bulan Ramadan. Allah taala mengizinkan kita pada bulan Ramadan ini untuk duduk dalam bulan Ramadan. Tidak lain tidak bukan ada kerana nak beri hadiah kepada kita, nak beri kurniaan rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad awwaluhu rahmah, sebagaimana dalam hadis disebut awwaluhu rahmah. Di awal daripada Ramadan itu, 10 yang pertama awal Ramadan, rahmat Allah taala turun mencurah-curah kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anda tidak sepatutnya bila mana Allah taala menurunkan rahmat, makna kata Allah taala memberikan kasih sayang, Allah taala nak memberikan kepada kita dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syurga Allah kepada kita. Lalu disebutlah pertengahnya itu adalah apa mana? Maghfirah, pengampunan Allah taala. Barang siapa bersungguh-sungguh mengejar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menghidupkan Ramadan dia dengan ketaatan kepada Allah taala, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pasti akan dikurniakan kepada dia maghfirah, yakni pengampunan Allah taala dan kemuncak kepada Ramadan, iaitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perlepasan kepada api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah taala telah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hadid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam surah Al-Hadid ayat 21, Allah taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama' wal ard u'iddat lin-nasi amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullahu yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan pengampunan Allah taala, yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan juga wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang mana dan juga berlumba-lumbalah kamu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam melakukan amal kepada Allah taala, melaksanakan amal-amal soleh. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan sahaja pengampunan Allah taala, tidak lain dan tidak bukan juga Allah taala nak berikan apa? Dan supaya kamu mendapatkan syurga Allah taala, mendapatkan pengampunan Allah taala, seterusnya mendapatkan syurga Allah taala yang mana luahnya disebut dalam Quran, disebut dalam surah ini, disebut di dalam ayat ini, ka'ardis sama'i wal ard, yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad luahnya seperti mana seluah langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disediakan nikmat ini, nikmat pengampunan daripada Allah taala dan juga nikmat syurga Allah taala kepada siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat mereka-mereka yang beriman kepada Allah taala dan rasulnya. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, dan sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah taala itulah kurnia Allah taala yang Allah taala berikan kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wallahu dzul fadlil azim, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan ketahuilah bahawa Allah mempunyai kurniaan yang besar. Dan dalam ayat ini menceritakan Allah taala menyuruh kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah taala menyuruh kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk berlumba-lumba. Berlumba-lumba dalam perkara apa, sahabat-sahabat? Teman-teman, saudara-saudari sekalian, minta maaf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pelik rasa kali pertama buat live, tak pernah hayat sebelum ni, sepelik pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kaku orang kata, kekok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam ayat ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah taala memerintahkan kepada kita, minta kepada kita, wahai umat manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Berlumbalah kamu dalam melaksanakan amal soleh. Bekerja, bersungguh. Makna kata bersungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak kita ni nak pula kita ni duduk dalam bulan Ramadan. Sepatutnya bila mana duduk dalam bulan Ramadan, kita menunjukkan kesungguhan kita dalam bulan Ramadan. Kerana rahmat Allah Ta'ala, setiap perkara yang kita buat dalam bulan Ramadan semuanya digandakan oleh Allah Ta'ala. Pahala solat berjemaah digandakan. Pahala orang sembahyang seorang digandakan. Barang siapa baca Al-Quran digandakan. Barang siapa berzikir pada Allah Ta'ala digandakan. Barang siapa berselawat kepada Nabi SAW, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, digandakan. Maka bila mana Allah Ta'ala mengurniakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebesar-besar nikmat, Allah Ta'ala meletakkan sebesar-besar nikmat dia dalam Ramadan ni, tidak sepatutnya kita menyia-nyiakan, tidak sepatutnya kita mensia-siakan, tidak sepatutnya kita meremehkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri dalam bulan Ramadan ini, dengan kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidak bersungguh dalam bulan Ramadan. Kita buat bulan Ramadan ini seperti mana bulan-bulan lain. Baca Al-Quran tidur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Solat tarawih tidur, solat berjemaah tidur. Mungkin kita boleh kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masjid tutup, tidak boleh nak solat berjemaah, masjid tutup. Sedangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala beri kenikmatan kepada kita. Tidak ada sebab lagi untuk kamu tidak ke masjid. Kalau sebelum ni kamu beralasan kenapa kamu tidak solat berjemaah, kerana jauh dari masjid, kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dah nak pergi masjid, kerana sekian. Lalu Allah Ta'ala hadirkan, Allah Ta'ala buat solat berjemaah tu, Allah Ta'ala suruh buat kat rumah tu. Allah Ta'ala tak suruh buat kat masjid. Allah Ta'ala tidak suruh buat kat rumah. Untuk Ramadan kali ini, Allah Ta'ala menghadirkan solat berjemaah tu di rumah. Tapi sayang, amat sayang, kalau bulan Ramadan ni juga kita tidak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah solat berjemaah juga. Duduk lepak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas makan, lepas kita makan, lepas buka puasa, duduk tengok cerita, duduk tengok telefon, mensia-siakan waktu. Itu amat rugi sekali, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedangkan Allah menghadirkan pelbagai cara. Allah Ta'ala menghadirkan pelbagai cara untuk kita mendapat kenikmatan daripada Allah Ta'ala, agar kita mendapat kurniaan rahmat daripada Allah Ta'ala, agar kita mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Ta'ala. Tapi sayang, kita mensia-siakan nikmat tersebut. Kita tidak menggunakan nikmat pahala, kurniaan pahala yang Allah Ta'ala letak pada bulan Ramadan ni, kita sia-siakan dengan sikap malas kita. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzubillah min zalik. Sangat rugi sahabat-sahabat, sangat rugi teman-teman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika kita menganggap bulan Ramadan ni dengan bulan yang biasa-biasa, Allah, sangat orang kata tidak patut. Sedangkan bulan Ramadan ni lah tempat untuk kita meraih keredaan Allah Ta'ala, tempat untuk kita mengejar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kenikmatan kasih sayang Allah Ta'ala, tempat untuk kita mengejar keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu berkenaan dibacakan ayat tadi, saya suka bila mana saya bacakan ayat tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala suruh bersungguh-sungguh, berlumba-lumba untuk melakukan amal ketaatan, untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan segala kebajikan, untuk melakukan segala jenis ketaatan. Kenapa? Kerana segala ketaatan ini bukan sia-sia sahabat-sahabat. Segala ketaatan yang kita lakukan tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan perkara yang sia-sia. Tetapi amal soleh yang kita lakukan sepanjang hidup kita ini, bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amal soleh yang kita lakukan secara bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan kali ini, ketahuilah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketahuilah amal soleh yang kita lakukan ini pasti ganjaran yang Allah Ta'ala berdasarkan ala ayat ini, Allah Ta'ala sebut dah, Allah Ta'ala beritahu, bersungguh-sungguh, berlumba-lumba kamu mengejar melakukan amal soleh. Untuk apa? Kerana kemuncak kepada amal soleh, hadiah kepada amal soleh tersebut, ganjaran kepada amal soleh tersebut ialah pengampunan daripada Allah Ta'ala. Pengampunan daripada Allah Ta'ala. Ketahuilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segala amal soleh yang kita lakukan akan mengundang kepada ampunan daripada Allah Ta'ala. Segala
perkara jenis kebaikan yang kita lakukan tidak sia-sia sahabat-sahabat. Hatta duduk bersabar. Hatta duduk bersabar, menahan diri daripada melakukan kemaksiatan, menahan diri dengan lapar ni, menahan diri daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahan diri dah. Ramadan tu sendiri adalah sabar. Kemuncak yang Allah Taala nak ajar kepada kita dalam bulan Ramadan ni adalah sabar. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadiah yang kita dapat daripada nikmat sabar yang kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tahan diri dengan sikap lapar. Tahan diri dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daripada lapar perut, tahan diri Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daripada tidur, tahan diri daripada letih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketahuilah, sabar kau kita tu dalam melakukan ketaatan, sabar kita dalam melakukan ketaatan, maka ganjaran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada pengampunan Allah Ta'ala, yang mana kemuncaknya yang Allah Ta'ala akan berikan kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hamba yang beramal soleh tadi tu, hamba yang bersabar dengan ketaatan tadi tu, hamba yang bersungguh-sungguh untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kemuncak hadiah terbesar yang ia akan dapat adalah syurga Allah Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, sebab itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan pandang remeh dengan amal soleh. Jangan pandang remeh dengan amal soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pahala yang kita dapat daripada amal soleh kita tu, sahabat-sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita melakukan amal soleh, maka akan dikurniakan pahala. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagaimana dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita melakukan dosa yang kita lakukan itu tidak sahaja orang kata memberi kesan kepada hari akhirat kita sahaja. Tidak. Dekat dunia ni kita rasa dah kesan dosa tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dekat dunia ni kita rasa dah kesan daripada dosa yang kita lakukan dengan sifat malah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dikatakan oleh ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita ni malah melakukan beribadat, bila mana dihukum kita dengan malah beribadat, itu adalah kesan daripada dosa yang telah kita lakukan sebelum. Bila mana tidak dikurniakan kepada kita kemanisan dalam untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka sebenarnya itu adalah kesan daripada dosa yang telah kita lakukan sebelum. Dosa yang perkara maksiat yang kita lakukan memberi kesan sejak kat dunia lagi. Maka begitu juga ketaatan yang kita lakukan kat dunia. Balasan yang pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ganjaran pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tidak akan dibalas dekat hari akhirat sahaja kelak. Tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala akan balas pahala yang kita buat dekat yang kita dapat. Pahala yang kita dapat dekat dunia ni, Allah yang kita lakukan amal soleh pahala yang kita lakukan daripada amal soleh yang telah kita lakukan ini, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala balas dekat dunia. Apa makna pahala? Kata ulama, makna pahala adalah kebaikan. Makna pahala adalah kebaikan. Sebab itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa banyak melakukan ketaatan, maka dia akan mendapat banyak pahala. Barang siapa banyak melakukan amal soleh, maka dia akan dikurniakan dengan banyak dikurniakan banyak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pahala. Yang mana pahala tersebut, semakin banyak pahala yang dikurniakan kepada diri dia, semakin banyak pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada diri dia, maka semakin bertambah kebaikan pada diri dia. Semakin banyak pahala yang Allah Ta'ala kurniakan pada diri dia, maka pahala tersebut akan menyebabkan semakin bertambah kebaikan pada diri dia. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana bila mana banyak pahala, maka bertambah kebaikan. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beza keadaan orang solat sendirian dengan orang solat berjemaah. Beza keadaan. Walaupun kedua-duanya itu adalah ketaatan dah. Mana kata dua-dua ni dah melakukan amal soleh dah. Dua-dua ni dah taat dah. Dua-dua ni buat amalan ibadah dah. Tapi beza. Orang kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad keadaan dia. Kenapa? Seorang tu dikurniakan pahala yang satu. Satu lagi dikurniakan kerana hamba yang seorang ni dia solat diri, solat seorang diri. Sedangkan hamba yang seorang lagi ni solat berjemaah.
maka beza keadaan, ketinggian darjat, ketinggian kemuliaan dua orang ni berbeza. Yang satu tu dikurniakan satu pahala, dan satu lagi dikurniakan 27 kali ganda pahala. Yang mana 27 dengan satu ni beza dah. Maka begitu juga hal keadaan kebaikan yang ada pada diri hamba tersebut akan berbeza. Kita akan nampak batu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tengoklah beza keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu imam dengan makmum beza. Orang tengok imam ni Allahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana tengok tu imam ni Allah, kita rasa segan dia tu lain macam. Kenapa? Kerana izzah yang ada pada diri dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Kerana kebaikan yang ada pada diri dia tu, Allah Ta'ala memancarkan kebaikan, Allah Ta'ala menzahirkan pada diri orang tersebut kebaikan. Bila mana makin banyak pahala yang ada pada diri dia, maka diri dia ni akan banyak akan terzahirlah banyak kebaikan pada diri dia. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semakin banyak ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan menjaga hamba tersebut daripada melakukan kemaksiatan. Allah Ta'ala akan meletak orang ni, hamba tersebut sentiasa dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebaikan. Allah Ta'ala akan meletak hamba ni sentiasa dalam keadaan kebaikan. Kenapa? Kerana ketaatan yang telah dia lakukan tersebut. Begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana banyak kebaikan, maka kebaikan tersebutlah akan melahirkan keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan melahirkan keredaan daripada Allah. Allah Ta'ala akan redha dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tertarik dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lama mana dah ni cakap? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, baru setengah jam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tertarik dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nasihat ataupun hikmah yang kata-kata nasihat daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari kepada kita. Tertarik dengan satu kata-kata Imam Ibn Athaillah kepada kita. Apa kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari? Kata Imam Ibn Athaillah, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati an radiyaka laha ahla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati an radiyaka laha ahla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa benda makna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Kata Imam Ibn Athaillah, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati, cukuplah, memadailah, cukuplah balasan Allah Ta'ala kepada kamu, cukuplah balasan, cukuplah ganjaran, cukuplah hadiah yang Allah Ta'ala beri kepada kamu di atas apa? Iyyaka 'ala ta'ati, ke atas ketaatan yang telah kamu lakukan kepada Allah Ta'ala. Memadailah, cukuplah bagimu sebagai ganjaran daripada Allah Ta'ala ke atas ketaatan yang telah kamu lakukan. Apa benda? Anna radiyaka laha ahla, apabila Allah Ta'ala meredai bahawa engkau telah menjadi ahli baginya. Bila mana Allah Ta'ala telah redha bahawa engkau menjadi ahli baginya. Yang ini apa benda? Dengan makna kata, bila mana Allah Ta'ala redha bahawa kita ni menjadi ahli ketaatan, cukuplah balasan kepada segala ketaatan yang telah kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang tarawih kita, baca Quran kita, selawat kita, zikir kita, solat malam kita, qiyamul lail kita, tahajud kita, solat tasbih kita. Apa yang kita nak daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketaatan yang telah kita lakukan? Apa benda sebenarnya yang kita nak? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita nak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita nak daripada ketaatan yang telah kita lakukan sebelum ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Ibn Athaillah, cukuplah balasan ke atas segala penat lelah, segala penat lelah yang telah kita lakukan sebelum ini dalam perkara ketaatan. Cukuplah balasan kepada perkara tersebut bila mana Allah Ta'ala telah meredai kita ni bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni menjadi ahli ibadah kepada dia. Bila mana Allah Ta'ala redha bahawa kita ni hamba dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Syekh Abdul Majid, bila mana kata Syekh Abdul Majid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mensyarahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hikmah ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Syekh Abdul Majid, bila mana Allah Ta'ala telah redha kepada kamu wahai hamba,
Wahai hamba, bila mana Allah Ta'ala telah redha kepada kamu dan Allah Ta'ala telah menggolongkan kamu menjadi golongan ahli ibadah. Bila mana Allah Ta'ala telah menggolongkan kepada kamu golongan menjadi ahli ibadah, ahli kepada dia, ahli ketaatan, maka ketahuilah itulah sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan ke atas kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mana tidak ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nikmat yang paling besar, iaitu nikmat diakui oleh Allah Ta'ala sebagai hamba dia. Sebab itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sesuai dengan pesanan Tuan Guru Haji Ayub. Ketika ziarah kami di Bumi Kedah, Tuan Guru Haji Ayub pernah berkata kepada kami, kat dunia ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kejar tak lain tak bukan. Segala benda yang kita nak kat dunia ni satu benda je. Apa yang kita nak kat dunia ni satu benda je daripada Allah Ta'ala, iaitu apa benda? Redha Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana kita telah mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Tuan Guru Haji Ayub, bila mana kita ni boleh dah redha Allah, maka kata beliau, hidup pun tak apa, mati pun tak apa. Hidup pun tak apa, mati pun tak apa. Kenapa? Kerana kalau kita hidup dengan makna kita hidup dalam keredaan Allah Ta'ala, dan kalau kita mati dengan makna syurga adalah milik kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan pandang remeh. Kejarlah sungguh-sungguh kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam bulan Ramadan. Kejarlah sungguh-sungguh, jangan sia-siakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadikan bulan Ramadan ni adalah di mana bulan kita mendapat keredaan Allah Ta'ala. Taat kepada Allah Ta'ala ni, sebagaimana kata ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, harakatut ta'ah dalilul ma'rifah. Kata ulama, harakatut ta'ah dalilul ma'rifah, kama anna harakatul jismi dalilul hayat. Harakatut ta'ah dalilul ma'rifah. Geraknya seseorang dalam melakukan ketaatan, bergeraknya seseorang dalam melakukan ketaatan, itu tanda dalil kepada makrifah, bahawa dia kenal kepada Allah Ta'ala. Bergeraknya, saat kita bergeraknya kita dalam melakukan hal ketaatan, menyatakan itu adalah tanda bahawa kita kenal akan Allah Ta'ala. Tanda kenal Allah Ta'ala. Sebagaimana kama anna harakatul jismi, sebagaimana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bergeraknya jasad kita adalah sebagai dalil, sebagai tanda bahawa dalilun hayat, sebagai tanda bahawa kita ni hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul dah sahabat-sahabat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dah. Kita nak tengok kita ni hidup. Bila mana kita nak tahu kita ni bernyawa, bila mana orang tu mana bergerak. Bergeraknya kita menandakan kita ni hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak bergerak kita tu kadang boleh fikir, kadang-kadang tu itulah mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tanda seseorang itu kenal Allah Ta'ala ialah bila mana dia bangkit melakukan ketaatan. Semakin banyak seseorang hamba itu melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, semakin banyak seseorang hamba itu melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, itu menandakan, menjadi bukti bahawa semakin banyak dia kenal Allah Ta'ala. Semakin dia mengenal Allah Ta'ala, semakin tinggi ketaatan, dengan makna semakin tinggi pengenalannya terhadap Allah Ta'ala. Begitulah hal keadaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa kita malah? Sebab kita tak kenal Allah Ta'ala. Sebab apa kita malah beribadah? Sebab kita tidak merasai nikmat mengenal Allah Ta'ala. Kita tak tahu bahawa Allah Ta'ala itu dekat. Sebab apa kita malah? Sebab kita tidak merasakan bahawa Allah Ta'ala memerhatikan kita. Sebab apa kita malah? Sebab kita tidak merasai bahawa Allah Ta'ala mencintai kita. Tahu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, malahnya kita dalam melakukan ketaatan adalah kerana jahilnya kita terhadap pengenalan kita kepada Allah Ta'ala. Malahnya kita dalam melakukan ketaatan. Kenapa? Kerana jahilnya kita dalam mengenal Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pernah dinyatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
dibacakan dalam kitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam kitab Taurat. Allah Taala pernah berfirman, ya ibnul Adam, wahai anak Adam. Ya ibnul Adam, wahai anak Adam, la ta'jiz an taquma baina yadayya musalliyan bakiyan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahai anak Adam, la ta'jiz an taquma baina yadayya musalliyan bakiyan. Wahai anak Adam, janganlah kamu malah. Wahai anak Adam, janganlah kamu lemah. Janganlah kamu malah. La ta'jiz, jangan kamu lemah. Jangan kamu merasa lemah, wahai anak Adam. Wahai anak Adam, jangan sesekali kamu merasa lemah. Janganlah kamu merasa malah untuk berbenda. Antaquma baina yadayya musalliyan bakiyan. Untuk kamu bangun untuk bersolat di hadapan Allah Taala. Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, janganlah kamu malah, jangan kamu lemah, untuk kamu bangkit untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala. Untuk kamu bangun untuk solat di hadapan Allah Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Kerana fa'ana Allahu alladhi iqtarabtu min qalbika. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Allah Taala, kerana akulah Allah yang mana yang paling dekat dengan dalam hati kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai anak Adam, janganlah kamu merasa lemah untuk bangun solat di hadapanku, kata Allah Taala. Kenapa? Kerana akulah Allah. Tidak ada yang lain yang paling dekat di dalam hati kamu. Akulah Tuhan yang paling kenal akan diri kamu. Akulah Tuhan yang paling kenal akan keadaan kamu. Akulah Tuhan yang paling dekat dengan kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akulah yang berada di sisi kamu saat orang lain jauh daripada kamu. Akulah yang bersama kamu susah dan senang. Di saat orang lain berada di sisi kamu saat kamu senang, tapi ketika mana kamu susah, mereka meninggalkan kamu. Tetapi Allah sentiasa berada bersama kamu saat kamu senang, saat kamu susah, saat kamu mendapat nikmat, saat kamu mendapat ujian, saat kamu kaya, saat kamu miskin, saat kamu sempit, saat kamu lapar. Allah Ta'ala sesekali tidak pernah meninggalkan kamu. Wahai anak Adam, kenapa kamu malah? Jangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memberi teguran kepada kita. Memberi, orang kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang kata mengetuk hati kita. Bagaimana kita Allah memberikan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tidaklah nikmat bulan Ramadan, gunalah nikmat bulan Ramadan ini untuk kita mendapat keredaan Allah Ta'ala. Tidaklah Allah Ta'ala paling gemar, tidak ada perkara yang Allah Ta'ala paling suka bagi hamba tersebut bila mana hamba tu berdiri depan Allah Ta'ala meminta pengampunan pada Allah. Dan bila mana hamba tidak adalah perkara yang paling Allah Ta'ala cintai bila mana hamba tu sujud meminta pengampunan pada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disebut dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat menyukai hamba yang bertaubat, dan Allah Ta'ala mencintai orang yang mensucikan diri dia. Lalu Allah Ta'ala sebut lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Segala kriteria ini duduk dalam bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gunakan bulan Ramadan ini untuk kita mendapatkan pengampunan daripada Allah Ta'ala. Gunakanlah bulan Ramadan ini untuk kita menjadi orang yang sabar, yang mana berkat orang yang sabar menahan diri daripada lapar, menahan diri daripada melakukan maksiat, menahan diri daripada letih tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak bangun qiyamul lail tu masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ketahuilah kenikmatan, orang kata hadiah ganjaran kepada orang yang sabar dalam melakukan ketaatan.
ganjaran kepada orang yang sabar dalam menahan diri daripada melakukan kemaksiatan, sabar daripada melakukan maksiat, sabar dalam melakukan ketaatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sepatutnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nak masuk 10 yang terakhir ni, bersungguhlah dalam melakukan ketaatan. Ada 10 hari lagi, 10 hari lagi Ramadan. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bersungguhlah. Janganlah kita ni bila mana akhir Ramadan, bila mana keluarnya Ramadan kepada kita, kita menyesal. Dan ketahuilah penyesalan tersebut akan jadi sia-sia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sia-sia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana Imam Ibn Athaillah pernah sebut juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kesedihan kamu yang tidak menyebabkan bertambahnya ketaatan kepada diri kamu. Kesedihan kamu yang mana tidak menyebabkan bertambahnya ketaatan kepada kamu, ketahuilah, kesedihan itu adalah tipu daya semata-mata. Kita sedih, berlalunya Ramadan, kita sedih. Tapi sedih tersebut langsung tidak menyebabkan bertambahnya ketaatan. Bila mana ada bulan Ramadan, kita duduk lepak, kita duduk main Facebook, kita duduk melakukan perkara yang sia-sia. Sedangkan nikmat Ramadan kita tidak menggunakan dengan sesungguhnya, tidak baca Quran, tidak bersungguh baca Quran, terawih pun buat, kadang tak buat. Tapi bila mana akhir Ramadan, kita merasa Allah dah menyesalnya. Ketahuilah penyesalan tersebut adalah penyesalan yang sia-sia. Janganlah jadi orang yang bodoh. Sebagaimana kata Ibn Athaillah lagi, menunda-nunda perkara, menunda-nunda amal kebajikan kerana nak mencari kesempatan yang lain, itu tanda orang tu tak cerdik, orang kata. Menunda amal kebaikan kerana nak mencari waktu yang lain, mencari waktu kelapangan yang lain, itu tanda orang tu tak cerdik. Itu tanda bahawa orang tu bodoh. Kenapa? Kesempatan yang ada pada diri tak akan datang. Kesempatan yang ada pada diri pada waktu sekarang tu tak akan datang 2 kali. Maka bila mana ia menundakan kesempatan sekarang, itu maknanya sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sombong dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menghadirkan Ramadan kepada kita, tapi langsung kita tidak menikmati Ramadan ini dengan ketaatan. Sebenarnya sahabat-sahabat, kita sombong dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak beri hadiah, tapi kita tak nak sambut hadiah tersebut. Allah Ta'ala hulu nak beri hadiah, nak beri syurga pada kita dengan segala pelbagai jenis gandaan amal kebajikan, dengan segala gandaan amal pahala, tapi kita tidak menyambut. Orang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hadiah daripada Allah Ta'ala itu. Kalau kita beri hadiah. Hadiah ni mahal. Duit 1,000. Contohlah, dah. Kalau saya duit 1,000 banyak, betul tak? Orang bagi duit 1,000 ke kita, minta maaf. Tak apa. Itu tanda sebenarnya orang tu sombong. Sombong dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Jangan kita jadi orang yang sombong dengan Allah Ta'ala. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kejarlah keredaan Allah Ta'ala. Gunakanlah kesempatan yang ada ini untuk kita menambahkan ketaatan. Yang mana ketaatan ini akhirnya akan melahirkan keredaan kepada Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala akan redha kepada kita. Moga-moga dengan berakhirnya Ramadan kita pada hari ini, pada bulan ini, pada tahun ini, dalam keadaan kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya rasa cukup sekadar itulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Panjang dah ni, tak payah panjang-panjang lah. Orang kata buat persiapan untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berbuka puasa pula. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhir pesan saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan lupa untuk bersalawat pada Nabi SAW. Semalah-malah apa pun kita dalam bulan Ramadan, jangan lupa untuk bersalawat pada Nabi SAW. Gunakan nikmat yang ada ni untuk bersalawat pada Nabi SAW. Kalau amalan lain mungkin susah lah. Orang kata kena ada, orang kata nak ambil wuduk semua sekalian, semua benda. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selawat pada Nabi ni tidak bertempat, tidak berwaktu. Selawat pada Nabi ni tidak bertempat, tidak berwaktu. Duduklah ke mana-mana boleh berselawat. Maka gunakan nikmat tersebut untuk berselawat pada Nabi SAW. Moga-moga kita mendapat syafaat Nabi SAW. Moga-moga kita mendapat
orang kata berjumpa melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habisnya Ramadan dalam keadaan kita mendapat cinta Allah, kita mendapat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja daripada saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf banyak kalau sepanjang percakapan ini ada salah cakap, salah bicara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkataan yang tidak nak didengar. Maklumlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tak biasa dengan benda-benda gini dan tidak orang kata malu untuk orang kata buat benda-benda gini. Sebab kita tahu ilmu kita sikit, dan sepatutnya kita duduk untuk orang kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk duduk orang kata buat sekarang benda sekarang ni lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jika ada salah bicara, ada salah percakapan, mohon ampun. Moga-moga kita mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Moga-moga kita mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Moga-moga kita mendapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perlepasan daripada api neraka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.